Selamat pagi Norman, saya Miskina. Saya nak tanya kamu, apa yang tengah berlaku dekat Dewan sekarang ni? Baiklah, untuk hari ini terdapat rayuan untuk kemasukan pelajar bagi sesi 2026. Jadi seperti yang anda lihat, ini adalah second intake di College Vocational Matang. Terima kasih Norman. Cikgu, selamat pagi. Saya Miskina Elna, saya dari Majlis Perwakilan Pelajar. Apa perasaan cikgu hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Timbalan Pengarah Sokongan Akademik Kolej Vocasional Matang yang memegang tugas ataupun tanggungjawab dalam pengurusan pengambilan pelajar-pelajar rayuan SBM kohort 2026. Kalau dilihat dari segi keberadaan anak-anak pelajar dan ibu bapa yang melapor pada pagi ini sangat memberansangkan dibantu juga oleh semua pensarah pengurus kelas yang terlibat secara aktif. Jadi perasaan saya lah kalau kita lihat, saya selaku mewakili pengurusan, maka kami merasa peratus pengambilan pelajar kohort ini tidak merisaukan lah. Jadi tidak juga kata kita tak takut, memang ada takut, tapi kita tengok dulu kehadiran anak-anak ataupun ibu bapa sehingga pukul 1.30 nanti. Sebab ada program yang dah mencapai KPI, ada program yang belum lagi. Jadi saya berharap dengan dalam masa tempoh pada pagi ini kita berharap ada lagi kehadiran anak pelajar yang mendapat tawaran rayuan. Itulah yang saya lihat pada pagi ini. Itu saja, sekian, terima kasih. Itu selamat pagi Puan. Saya Miskina Elna, saya adalah Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vocasional Matang. Jadi hari ini apa perasaan Puan dekat nak mendaftarkan anak Puan hari ini? Rasa excited dan rasa teruja. Sebab mungkin sebab dia sendiri yang suka ikon, jadi tak tahulah macam ni, tengoklah perkembangan selepas tu macam ni, harapnya positif lah. Tu je lah. Terima kasih Puan. Saya Miskina Elna, adalah Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vocasional Matang. Jadi Ayanda, boleh saya tahu apa perasaan Ayanda hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, pada hari ini bersyukur pada Allah, pendaftaran rayuan untuk kemasukan ke KB Matang berjalan dengan lancar dan difahamkan seramai 61 calon yang telah diberi tawaran lah untuk mengisi kekosongan 10 program pengajian yang sedia ada. Dan kita amat mengharapkan dan mendoakan supaya ke semua calon tersebut datang lapor diri. Sebab sasaran kita supaya dalam rayuan ini, enrolment untuk ke 10 program tu ianya mencapai 100%. Itu harapan kita. Dan berdasarkan pemantauan bersama dengan Timbalan Akademik, bersama dengan Timbalan Pengawasan Akademik, dan tadi nampak juga Ketua Jamiah Kualiti, dari segi pendaftaran tu agak sangat memuaskan. Cuma kita masih kena menunggu lagi lah. Ada datang daripada jarak yang jauh juga untuk mereka datang lapor buat anak-anak mereka lah. Cuma sedikit ada kekangan dari segi penginapan pelajar lah. Dari segi persiapan beberapa pelajar baru tadi yang telah ditemu ramah ringkas, memang sangat teruja lah pelajar-pelajar tu nak masuk ke KB Matang ni dengan bidang ditawarkan. Cuma satu saja harapan dan keinginan mereka, khususnya pelajar perempuan, sebab penginapan di Kolej Kediaman Puteri ni masih kekurangan lah. InsyaAllah akan ditangani dengan sebaik mungkin supaya semua anak-anak yang baru masuk ni mereka ada penginapan di Kolej Kediaman Puteri khususnya. Dan harapan kita supaya semua yang melapor ini tidak ada cerita mereka nak patah balik ke sekolah asal, dan mudahan anak-anak yang baru ni dapat menyerap budaya di Kolej Vocasional Matang khususnya, dan mudahan mereka mencapai sasaran lah. Sebagaimana yang disuruh dengan anak-anak yang lain, supaya usahakan kecemerlangan akademik tu dengan 3.7 PNGK setiap pelajar pada setiap semester dan setiap kohort. Selain kita
memastikan pemakasan dan juga dia punya sasya, kerohanian. Ini di antara fokus utama lah kita ada College Vocation Matang. Sebab itulah mengharap anak-anak yang ada, yang senior, apatah lagi yang baru masuk ni, supaya menyerap budaya, adab dulu baru ilmu tu. Itu mesti sama-sama menerapkan supaya dihadam semua anak pelajar dan sentiasa ingat slogan We love KB Matang di hati. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih Ayanda. Panjang gelak kan? Saya Miss Kinalna, saya adalah Majlis Perwakilan Kolej Vocasional Matang. Jadi hari ini saya boleh tahu awak boleh perkenalkan diri, ambil kos apa hari ini? Saya adalah Isbiras, ambil teknologi pembinaan. Apa perasaan awak hari ini? Okey ya. Ada apa harapan awak lepas dah dapat masuk sekolah ni? Mau belajar betul-betul. Betul. Oh. Okey, itu saja. Okay, terima kasih. Saya Miss Kinalna, saya Majlis Perwakilan Kolej Vocasional Matang. Okey, boleh saya tahu apa yang tengah berlaku sekarang ni? Okey, sekarang yang tengah berlaku ni adalah pendaftaran Kolej Kediaman lah. Okey, terima kasih. Itu saja? Itu je. Okey, terima kasih.